Assalam, Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita mulakan pertemuan kita pada pagi ini dengan membaca Ummul Quran Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Asbahna wa asbahal mulku lillah walhamdulillahi la syarika lah. La ilaha illa wa ilaihil nusyur. Asbahna ala fitratil Islam wa kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Ya Allah, ya Tuhan kami, kami memohon kepadamu ilmu yang bermanfaat. Kami memohon padamu rezeki yang baik dan berkat. Kami memohon kepadamu amal-amal kami, termasuklah kuliah kami pada pagi ini, diangkat menjadi amal yang saleh pada sisimu. Allahumma tawaffana muslimin wa ahyina muslimin wa alhiqna bis salihin. Ya Allah, ya Tuhan kami, andainya takdir mati kami sampai, matikalah kami dalam Islam, hidupkanlah kami pada sakibaki umur kami, berpegang dengan Islam, dan di akhirat nanti, masukkanlah kami dalam golongan hamba-hamba yang saleh, ma'an nabiyyin was-siddiqin was-syuhada'i was-salihin. Di kalangan para nabi, para rasul, para siddiqin dan para syuhada. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Ya Allah, pimpinlah kami untuk mengenali yang benar itu benar. Jadikanlah kami orang-orang yang berpegang teguh dengan kebenaran. Pimpinlah kami untuk mengenali yang batil itu batil. Jadikanlah kami orang-orang yang menjauhi kebatilan. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir wa tammim bil khair ya karim. Amma ba'd. Yang dimuliakan Puan Azra selaku moderator, yang berbahagia lagi dikasihi Dr. Haji Said Ayub Said Mustafa Al-Qudri. Adakah doktor hari ini, Kak Nesh? Ada, alhamdulillah. Baik, selalu dia terbang ke serata dunia. Jadi alhamdulillah. Yang merupakan CEO SKB dan juga founder pengasas Yayasan SKB. Yang berbahagia lagi dimuliakan Puan Hajah Kartikawati binti Muhammad, yang merupakan pengarah urusan SKB dan juga founder kepada Yayasan SKB. Puan Nesh selaku Presiden Yayasan SKB, seluruh warga kerja SKB, seluruh usahawan-usahawan SKB, seluruh ahli-ahli usrah Miftahul Jannah, dan yang dikasihi muslimin muslimat, ibu-ibu, bapak-bapak, di mana saja berada, mudah-mudahan dalam rahmat, penjagaan, kasih sayang Allah pada hari-hari terakhir bulan Zulkaidah. Hari ini hari terakhir Zulkaidah. Pagi besok sudah masuknya 1 Zulhijjah.
Jadi Alhamdulillah pada pagi ni Tuhan bagi kesempatan pada kita. Cuma minta maaf suara hari ni jadi suara Ella sikit. Suara Ella baru habis buat konsert Ella USA di Genting Highland baru ni. Jadi uh, kuat sangat menyanyi habis dah suara. Jadi boleh slow-slow insyaAllah. Alhamdulillah pada pagi ni kita bertemu dalam kuliah ilmu, sesuatu yang saya nak ucap tahniah syabas pada Puan Hajah Kartika, pada Dr. Haji Syed Ayub, Syed Mustafa Al-Qudri, pada Kak Tini kan, kekanda kita Kak Tini. Besok pagi insya-Allah kita nak pergi ziarah Ummi Kalsum kita, Datin Ummi dan juga Datuk Syed. Mereka inilah yang menjadi pengasas sampai usrah Miftahul Jannah ini tertubuh sudah belasan tahun. Saya rasa 14 tahun ke? Ada kat Malaysia 14 tahun. Secara fizikal dahulu setiap minggu pada pagi Rabu, dan setelah COVID, Tuhan izinkan lagi kita terus bertapak walaupun secara online, tetapi lebih meluas sehingga kan ramai. Saya tadi post cuma ramai makcik-makcik ni, ibu-ibu warga emas ni, dia tak pandai nak buat Zoom katanya. Saya dah post tadi lebih daripada 5,000 yang ada dalam telefon saya ni. Tapi kebanyakannya otak-otak masih berbisa lah. 80 tahun, 70 tahun, 60 tahun ke atas. Tak apalah. Jadi insyaAllah slow-slow kita educate untuk gunakan Zoom. Kalau pakai GM Link, dia ada banyak masalah. Banyak masalah. Bila share link, Zoom ni lebih baik. Kan? Jadi Alhamdulillah kita ucap tahniah kepada doktor, pada Puan Hajah Kartika, pada Kak Tini, pada Datuk Syed. Datuk Syed ni bekas Datuk Bandar Kuala Lumpur. Kemudiannya Datin Ummi Kalsum yang menjadi pengasas kepada usrah ni. Dan saya sekagum dengan izin Allah, syukur belasan tahun dia sudah hidup, selalu-selalunya. Kalau sesuatu yang lebih daripada 7 tahun, dia boleh kekal sampai bila-bila. Jadi Alhamdulillah, kita ucap tahniah atas sokongan semua dan kita berdoa mudah-mudahan usrah Miftahul Jannah dan juga usrah Yayasan SKV ni menjadi suatu wadah takungan ilmu. Kerana seafdal zikir adalah sebutannya La ilaha illallah. Namun seafdal tingginya majlis zikir adalah duduk dalam kuliah ilmu. Sebab itu bertembung antara dua perkara. Baca Quran dengan duduk kuliah ilmu, pahalanya jauh lebih besar kuliah ilmu. Berselawat Nabi walaupun besar, duduk kuliah ilmu lebih besar pahala kuliah ilmu. Kerana kata Nabi, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Barang siapa yang mendatangi kuliah-kuliah ilmu. Zaman dulu tak ada online. Zaman sekarang ni dipermudahkan zaman teknologi, manfaatkan untuk online. Habis tu mana besar pahala online dengan dia dapat tak pahala mengaji? Jawapannya ulama kata 100% dapat pahala menuntut ilmu. Cuma kalau datang yang fizikal, satu tempat, satu majlis dengan guru itu lebih afdal kerana melibatkan tenaga, melibatkan wang ringgit, melibatkan duduk satu majlis. Tapi online sebagai satu alternatif, jika ada adab dan tata caranya, dapat pahala seperti juga pahala-pahala menuntut ilmu. Jadi 1 jam duduk kuliah ilmu ni di dalam hadis-hadis disebut. Selama itulah malaikat di langit mendoakan keampunan orang yang duduk dalam kuliah ilmu. Selama itulah malaikat di langit akan menulis pahala demi pahala. Dan selama itulah malaikat di langit akan meneduhkan orang-orang yang sedang duduk kuliah ilmu sehingga menghamparkan sayap-sayap mereka sehingga ke atas langit. Dan selama duduk di dalam kuliah ilmu, memahami agama, ikan-ikan di laut mendoakan keampunan pada orang yang duduk kuliah ilmu. Begitulah saya percaya kita tak boleh nak berzikir lama-lama, baca Quran lama-lama.
Tetapi kita boleh duduk kuliah ilmu 1 jam, 1 jam setengah. Tetapi pahalanya sangat besar. Kenapa Islam meletakkan ilmu lebih besar daripada ibadah lain? Syaitan dia tak takut pada orang yang banyak ibadah. Syaitan tak takut. Syaitan paling takut orang yang banyak ilmu. Kerana banyak saja orang ibadah yang tertipu. Tertipu. Kemarin saya tengok dalam satu TikTok. Itu memang haram terus. Haram dan rosak akidah. Dia kata siapa yang ada hajat, pergilah ke Terengganu. Ada satu kubur wali namanya Tok Ku Paluh. Pergi kat kubur wali itu, berdoalah. Wahai Tok Ku, tolonglah kami. Sembuhkan penyakit kami. Bagi kebaikan kepada anak-anak kami. Maka itu dipanggil batil, sesat, rosak akidah. Walaupun serban besar baku lansat. Serban besar baku bawah dukung. Kerana apa? Kita mintalah kepada Allah. Bukan minta kepada arwah-arwah walau Tok Wali sekalipun. Dibenarkan tawasul dalam Islam ni. Perantaraan minta pada Allah. Bukan minta kepada Tok Wali. Ini dia kata minta. Saya sakit, wahai Tok Ku, tolong saya. Wahai Tok Ku, bantu saya. Anak saya degil. Wahai Tok Ku. Dia kata nanti arwah pada Tok Wali tak akan minta pada Allah bagi pihak kita. Daripada mana ilmu ni? Daripada mana ilmu ni? Jadi sebab itu, lagi dahsyat sekarang ni mabuk. Bergendang-gendang atas kubur. Bergendang atas kubur, bernasyid-nasyid atas kubur. Konon mendewa-dewakan wali itu. Itu dipanggil golongan kuburiyun. Penyembah kubur, batil, sesat akidahnya. Kita dibenarkan minta doa menggunakan perantaraan orang-orang ulama-ulama, wali-wali Allah, amal-amal kita dibenarkan dalam akidah ahli sunnah wal jamaah yang dipanggil tawasul. Tapi cara mintanya, ya Allah, ya Tuhanku, minta pada Allah, bukan minta pada kubur. Ya Allah, ya Tuhanku, aku mohon kepadamu dengan keberkatan ulama ini, ataupun keberkatan Nabi, ataupun dengan amal kita. Ya Allah, aku jaga mak aku. Dia sakit, tolong basuhkan, tolong mandikan, tolong bawa klinik. Aku cakna sangat pada seorang namanya ibu. Dengan amal ini, ya Allah, aku mohon kepadamu, sembuhkan penyakit aku. Selesaikan hutang aku. Tambahkan rezeki aku. Bantulah ahli keluarga aku. Yang tu dia benarkan. Yang tak dibenar, duduk depan kubur, wahai Tok Wali, bantulah saya. Wahai Tok Wali, selamatkanlah anak saya. Patutnya wahai Allah, melalui perantaraan dengan dia. Kedua-dua diterima. Direct pada Allah diterima. Kemudian yang keduanya, melalui perantaraan. Tapi wali itu mestilah wali yang diiktiraf. Kalau Pak Mae jual cendol, kita minta kubur dia dapat cendol lah. Maka sebab itu hati-hati. Dengan sekarang ini pelbagai aliran pemikiran, macam saya sebut pada minggu lepas, baru di setahun dua ni difatwakan sesat, lagi menyesatkan oleh Majlis Fatwa Kebangsaan, satu grup kumpulan zikir menggunakan Asmaul Husna, kan? Grup Asmaul Husna, baik berzikir ya Allah 10,000 kali, ya Rahman, ya Rahman. Salah dah Ustaz? Tidak salah. Yang salahnya, akhirnya ajaran dia tu, kita hanya banyak berzikir menggunakan Asmaul Husna. Namun, kita jangan percaya kepada Nabi Muhammad. Nabi Muhammad ni manusia biasa. Kenapa kita nak percaya pada dia? Rupa-rupanya ajaran dia, kita hanya berpegang kepada Quran, pada Allah, tolak Nabi. Bila tolak Nabi, automatik sesat, batil, kafir. Akhirnya Majlis Fatwa haramkan dan minta dia mengucap syahadah balik, minta masuk Islam balik, minta bertaubat kepada Allah. Jadi orang hebat, orang ada PhD lagi, tapi difatwakan sesat. Jadi sebab tu hati-hati. Baru ni ajaran Ibu Yati yang di Selangor juga, kaedah yang sama. Kemudian Milah Ibrahim, kan? Milah Ibrahim.
Kemudiannya pelbagai lagi lah ajaran-ajaran yang pelik-pelik. Mereka ni semuanya kumpulan zikir. Kita tak boleh kita belajar hebatnya sekali datang 10,000 kali zikir. Rupanya mendewa-dewakan guru dia. Sebab akak semua dah tengok dah filem Bid'ah kan. Bid'ah. Faizal Hussein tu. Itu antara rintitan kisah-kisah benar yang berlaku mutaakhir ini. Dan jadi sebab tu kita ucap tahniah pada doktor, pada Puan Haji Kartika, pada Kak Tini, pada Umi Kalsum, Datuk Said yang mengasaskan usrah ini. Dan saya ucap tahniah sampai belasan tahun sampai sekarang ni terus berjalan dan kita sebarluaskan agar tiap-tiap minggu Rabu ni boleh jadi 1,000 orang. Kalau 1,000 kita kena buka mungkin apa benda lupa dan nama tu yang boleh masuk 1,000 tu. Jadi insya-Allah mudah-mudahan diberkati oleh Allah. Baik ya, muslimin muslimat yang dirahmati, tadi Puan Azra sebut tajuk perbincangan kita hari ini special. Hari ini hari terakhir Zulkaidah. Besok bermula 1 Zulhijjah. Orang yang berkorban dengan SKV, dengan yayasan atau di mana-mana dengan masjid, hari ini hari terakhir nak potong kuku, potong rambut, potong kepala. Ada potong kepala ke Ustaz? Tak ada. Kuku dan rambut. Disunatkan. Bukan diwajibkan. Sunat. Tetapi pahalanya sangat besar. Mudah-mudahan rambut dan kuku itu bagi orang yang berkorban menjadi saksi di akhirat nanti. Oh, ni Puan Azra ni. Dia korban tahun ni. Tahun 2025. Tolong ampunkan dia, ya Allah. Aku menjadi saksi, kata rambut. Oh, ni Puan Nash. Aku jadi saksi, kata kuku. Jadi hari ni potong lah. Hari ni potong. Berapa ratus hari yang tak boleh potong? Sekejap saja, 10 hari saja. Kalau lembu sembelih pada hari Sabtu 10 Zulhijjah, maka habis sembelih lembu, kita tahu dah lembu telah dikorban, kita sudah boleh 1 minit lepas lembu sembelih, dah mati lembu, boleh potong kuku, potong rambut. Yang ni dia tak potong rambut, potong kuku sampai Raya Haji tahun depan. Macam kuku jebon dah kan. Akhir sekali kenapa tak potong? Tak ingatkan larangan dia lama sangat. Larangan dia sampai haji, dah korban. Kalau kita korban di luar negara, kita tak tahu, penganjur tak bagi tahu bila sembelih. Di Afrika, di Kemboja, di Mekah, kita tak tahu, ambillah jalan selamat untuk dapat pahala sunat tadi. Kita memotong kuku dan rambut pada selepas asar hari 13 Zulhijjah. Kerana lepas asar 13 Zulhijjah tidak lagi boleh korban. Jadi orang akan korban paling akhir pada hari Sabtu, Ahad, Isnin. Sabtu, Ahad, Isnin, hari Selasa. Hari Selasa pada hari Tasyrik. Jadi kalau kita tak tahu, kalau dia bagi tahu, oh lembu awak dah sembelih, maka baru potong kuku, potong rambut. Saya terlupa Ustaz untuk potong kuku, saya terlupa, saya terpotong. Maka dimaafkan pada syarak. Potonglah habis pun tak apa, dia tidak mencacatkan ibadah korban. Cuma disunatkan oleh Nabi kan? Disunatkan oleh Nabi. Baik. Hari ini tajuk yang Puan Azra bagi tadi adalah mulia dan hebatnya 10 hari pertama Zulhijjah. Bermulai besok. Ramai orang tidak tahu. Macam Puan Azra sebut tadi. Orang dok kata Ramadan. Sedangkan banyak ulama menyebut 1 awal Zulhijjah sampai 10 itu adalah hari yang lebih baik daripada Ramadan. Ada pandangan yang mengatakan macam Imam Ibn Rajab Al-Hambali. Dia kata siang-siang 10 Zulhijjah lebih baik daripada Ramadan. Malam-malam hari Ramadan lebih baik. Kerana pada Ramadan adanya malam Al-Qadar, malam yang terbaik pada satu hari. Siang Ramadan adanya wukuf Arafah, lebih baik pada siangnya Ramadan, dan kedua-duanya baik. Baik. Cuma pagi ni saya nak mukaddimahkan dengan sumpah yang Tuhan bagi di dalam Al-Quran tentang 10 awal Zulhijjah sampai Allah bersumpah. Bila Allah bersumpah dengan sesuatu perkara, itu melambangkan sesuatu yang bernilai
terlalu agung, terlalu besar. Baik, apa yang Allah sumpah pada suratul Fajri? Wal fajri walayalin ashr. Wal fajri walayalin ashr. Jangan buang huruf ra belakang kan. Jadi wal fajri walayalin ashr, iaitu demi waktu fajar, demi waktu pagi. Walayalin ashr, iaitu dan juga demi 10. Asyar tu ataupun asyara 10. Apa yang 10? Kena tengok tafsir Quran. Tafsir Quran itu adalah dipanggil sebagai asyara, itu adalah 10 awal hari-hari terawal Zulhijjah. Semua ulama tafsir menyebut macam tu. Jadi kalau dah Allah bersumpah macam tu demi fajar, wal fajri. Kenapa fajar penting? 2 rakaat solat fajar. Solat fajar ni ada yang memberi tafsirnya qiyamul lail 2 rakaat sebelum azan subuh. Ada yang mengatakan sembahyang sunat subuh. Sembahyang sunat sebelum subuh. Jadi salah satu-satunya sembahyang sunat yang Nabi takkan tinggal sembahyang sunat subuh. Pernah Nabi qada sembahyang sunat subuh. Nabi tak sempat dalam suatu peperangan, habis sembahyang subuh, ada peluang Nabi qada sembahyang sunat subuh. Kita yang tunai pun tak qada lagi. Memang kalau qada yang sunat, memang luar biasa. Atramen pun kalah kan. Jadi yang qada pun tak habis lagi. Jadi maknanya, kenapa? Subuh ni waktu pertukaran malaikat shift malam dengan shift pagi nak turun. Sebab itu amal yang dilakukan pada waktu fajar itu akan naik pada Allah, nilainya tinggi. Sebab itu Nabi SAW disebut di dalam sirah dilahirkan pada waktu fajar. Nabi ni lahir bukan tengah malam, bukan tengah hari, tetapi pada waktu sebelum azan subuh. Waktu manusia terbaik untuk sembah Allah. Wal fajr. Saya tak nak bahas pasal wal fajri, itu dia panjang. Tetapi salah satu amal ketika fajar nak naik itu, orang bangun malam baca Quran, warattilil Qur'ana tartila, dia beza langit bumi. Kakak-kakak abang-abang baca Quran pukul 12 tengah hari, lepas asar, lepas maghrib, beza langit bumi dengan baca Quran sebelum azan subuh. Ataupun bangun pukul 3, 4 pagi, 5 pagi. Beza langit bumi. Kesan pada hati berbeza langit bumi. Sebab tu Allah sumpah wal fajri. Nanti kita akan tengok lain kali. Wal fajri ni bukan fajri nas. Ingat fajri nas. Demi fajri nas. Fajri terung. Itu kedai mamak punya. Baik. Wal fajri. Doa pada sebelum subuh. Waktu fajar. Sangat mustajab. Berzikir minta ampun. Sangat mustajab. Sampai Allah sebut beberapa tempat dalam Al-Quran. Allah kata apa? Wabil ashar hum yastaghfirun. Pada waktu sahur, mereka bangkit minta ampun pada Allah. Waktu sahur tu menjelang fajar, dekat-dekat fajar nak naik. Apa yang Allah perintah kalau kamu meminta ampun. Sebab tu saya nak cadang pada ahli-ahli usrah Miftahul Jannah dan juga Yayasan SKB, Muslimin Muslimat, agar kalau boleh jangan tinggal sampai mati sebelum azan subuh istighfar 100 kali. Nabi tak sebut 100. Tapi ulama-ulama cadang, kalau mampu 1000, 1000 lah. Tidak ada waktu minta ampun yang paling baik bila Allah sendiri bagi tahu wabil ashar, pada waktu sahur. Sahur ini bagi Nabi, kata Anas bin Malik yang duduk rumah Nabi, Nabi akan bersahur mentaakhirkan sahur. Iaitu Nabi akan sahur kira-kira 50 ayat baca Quran. Katalah subuh masuk pukul 6, lebih kurang
pukul 5.45 baru Nabi makan. Jadi Nabi kalau nak beristighfar, maka 10-15 minit sebelum azan subuh, ketika berlaku pertukaran shift malaikat, waktu itu biar amal kita naik dan diampunkan dosa. Wabil ashar hum yastaghfir. Sebab itu kata ulama, nak tengok kualiti manusia, tengoklah pada fajarnya. Panjang kalau nak bahas pasal wal fajri ni, panjang. Nak tengok kualiti manusia, bukan kerja dia hebat. Nak tengok seorang manusia Muslim yang kualiti, tengok subuh dia. Sampai ada satu kitab nak ke depan sini, dia tulis lelaki subuh. Kalau subuh bangun lambat, tidur pun lama, subuh selalu terlajak, you are not quality man. Cakap orang putih. Orang yang berkualiti, orang yang benar-benar Muslim, tengoklah pada subuhnya. Wal fajri. Nanti lain kali kita sembang. Yang tu. Baik, yang keduanya, walayalin asyr. Dan demi 10. Apa 10? Demi malam yang 10. Ataupun demi hari yang 10. Maka daripada tafsir, walayalin asyra ni 10 pertama Zulhijjah, kata Imam Ibn Abbas, Imam Mujahid, Imam Qatadah merujuk bahawa walayalin asyra ini merujuk 1 besok sampai 10 Zulhijjah, hari nahar, hari raya. Kenapa Allah bersumpah hari ini dengan walayalin asyr, menjadi hari yang paling mulia? Kalau Allah bersumpah, bererti perkara itu, waktu itu, saat itu terlalu agung, menandakan luar biasanya nilainya pada sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi muslim dan muslimat, banyak lagi yang Allah sumpah dalam Quran. Wasyamsi wa duhaha, demi matahari, demi waktu duha. Kemudiannya mana lagi Allah sumpah? Wallaili iza yaghsha wan nahari iza tajalla, demi malam apabila menutupi gelap, demi siang apabila terang benderang. Bila Allah bersumpah macam tu, garanti ada nilai terlalu hebat pada waktu itu. Kemudiannya, ni nak sebut yang SKB duk jual tu. Watini wazaitun. Allah bersumpah. Sehingga kan dalam dalil hadis, siapa yang ada zaitun di rumahnya, maka rumahnya barakah. Menyimpan minyak zaitun ke buah zaitun ke berkat. Kerana watini wazaitun, dua-dua buah ni disebut oleh ulama-ulama Islam dalam tafsir, kedua-duanya memiliki kualiti dan nilai-nilai terapeutik. Ni Dr. Syed ajar aku. Nilai terapeutik, nilai-nilai perubatan, kebaikan untuk manfaat manusia sangat tinggi. Sangat tinggi. Allah bersumpah watini wazaitun. Allah bersumpah lagi wan najmi iza hawa, demi bintang ketika terbenam. Pasti setiap sumpah dalam Quran ini memiliki nilai dan sesuatu yang sangat agung pada sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Mana lagi sumpah dalam Quran? La uqsimu biyaumil qiyamah. Aku bersumpah demi hari kiamat. Oh, kalau sebut itu lagi dahsyat. Hari kiamat, hari kegoncangan. Langit digulung macam gulung kapek. Bumi merkah terbelah. Bintang-bintang berguguran jatuh. Gunung-gunung terbang walaupun gunung Everest. Gunung Kinabalu terbang macam kapas. Manusia berkeliaran lari. Yang mengandung tercicir kandungan. Yang menyusu lempar anak. Yang memimpin anak tinggal habis. Tak peduli kerana kedahsyatan kegoncangan kiamat. Sampai Allah bersumpah. Kan? Kita bukan bincang kiamat hari ni. Kemudian mana lagi nombor 6? Wadduha wal laili iza saja. Demi waktu duha dan demi malam apabila dia sunyi. Jadi nak tengok sumpah-sumpah Allah ni, kena mengaji kitab-kitab tafsir.
baru kita jumpa apa rahsianya sampai Allah bersumpah dengan macam tu. Yang ketujuh, mana sumpah Allah lagi? Wal mursalati urfa. Pada surah Mursalat ayat 1. Demi malaikat-malaikat yang diutus dengan tugas secara berturutan. Itu rahsia dia terlalu agung, kena rujuk kitab-kitab tafsir. Baik, balik semula kepada wal fajri walayalin. Kenapa Allah bersumpah demi hari yang 10 atau malam 10 awal Zulhijjah? Sampai disebut dalam Quran nak menunjukkan kemuliaan. Baik, nak tahu perkara itu kita rujuk hadis sebagai penafsirannya. Hadis yang pertama, kata Nabi SAW, ma min ayyamin al-amal as-salih fiha ahabbu ila Allah min hazihil ayyam. Qalu ya Rasulullah walal jihadu fi sabilillah. Qala walal jihadu fi sabilillah illa rajulun kharaja binafsihi wa malihi summa lam yarji' min zalika bisyai'in. Apa kata Nabi tentang penafsiran walayalin ashr? Kata Nabi, tiada hari yang amalan-amalan soleh sama ada amalan wajib atau amalan sunat lebih dicintai, dikasihi oleh Allah. Ulama menafsirkan apa makna kata Nabi dicintai, lebih banyak pahalanya pada hari-hari ini, iaitu hari pertama 10 Zulhijjah. Lalu sahabat bertanya, ya Rasulullah, jika banding dengan orang yang berjihad pada jalan Allah, angkat senjata pergi perang pada jalan Allah, kata Nabi, lebih besar amal soleh pada hari 10 Zulhijjah 1 sampai 10, walaupun kamu compare, banding dengan berjihad angkat senjata di medan jihad. Lalu kata Nabi, illa rajulun haraja binafsihi wa mali. Kecuali seorang lelaki yang keluar rumahnya, kemudiannya dengan hartanya, dengan dirinya, summa lam yarji' min zalika bisyai'in. Dia keluar rumah, dia tak balik lagi, mati terbunuh syahid dalam pertempuran itu, dialah lebih besar. Nabi nak cakap, amal besok mulai malam ni sampai hari nahar, hari raya, pahalanya terlalu besar. Kalau ibu-ibu nak sedekah, kakak-kakak nak sedekah, jangan tinggal sedekah setiap hari 10 Zulhijjah. Jangan tinggal. Walaupun RM1, RM10, pahalanya terlalu, sehingga nanti saya akan sebut ulama mana kata sampai digandakan 700 kali ganda. 700. Sedekah RM1 macam 700. Sedekah RM1,000, 700,000. Katalah boleh bangun qiyamul lail, pahalanya berbanding malam-malam lain dalam 1 sampai 10 Zulhijjah lebih besar. Baca Quran 1 sampai 10, pahalanya besar. Apa saja amal sunat, apa saja amal-amal soleh yang wajib, yang sunat, dilipat gandakan berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadis sahih Bukhari nombor 969. Itu dalil. Yang kedua, kenapa walayalin ashr? Kenapa dia jadi terlalu mulia, terlalu agung? Sebelum ni kita pun tak tahu, kita ingat Ramadan. Ramadan pun agung dengan cara dia, ada banyak hadis. Tetapi walayalin ashra, kerana di dalam 1 sampai 10 Zulhijjah itu ada satu hari dipanggil hari yang paling banyak Allah bebaskan manusia daripada neraka, iaitu hari Arafah. Hari Arafah. Jadi kita kat sini pada 7 hari bulan akan berlakunya Arafah.
7 kan? Lupa dah. Nanti Kak Azra cek balik. Hari Jumaat. Orang kat Mekah, dia akan wukuf. Habis tu, Ustaz, orang kat Mekah sajakah yang duduk di Padang Arafah yang akan banyak dibebaskan neraka? Jawapannya tidak. Nehi. Nehi itu Hindustan lah. Tidak. Jawapannya siapa pun duduk atas muka bumi mana ke planet Marikh ke planet Zuhal ke, semua sekali duduk atas alam dunia ini, maka ketika hari Arafah, kalau dia minta bebas neraka, hari itulah manusia paling banyak dibebaskan neraka. Berbanding Ramadan, menang lagi Arafah. Oleh kerana Arafah ada di dalam 1 sampai 10 Zulhijjah, maka hari Arafah ni kata Nabi, ma min yaumin aksara min an yu'tiqallah fihi abdan minan nar min yaumin Arafah. Kata Nabi, tiada hari di mana Allah lebih banyak membebaskan hamba-hambanya daripada neraka selain daripada Arafah. Ada Allah sebut tak? Nabi sebut belakang tu dengan syarat pergi ke Mekah. Tak ada. Yang pergi Mekah dia wukuf. Yang duduk di sini puasa sunat. Yang duduk sini bersedekah. Standby untuk besok nak korban. Yang duduk sini berzikir banyak-banyak. Yang duduk di Malaysia berzikir minta ampun pada Allah. Mudah-mudahan nama-nama kita tidak tersenarai dalam senarai orang bakal masuk neraka. Maka sebab itu muslim-muslimat yang dirahmati dan dikasihi oleh Allah, kerana mulianya 10 Zulhijjah ni, 1 sampai 10 Zulhijjah, sampai Allah bersumpah kerana adanya satu hari yang paling banyak Allah bebaskan neraka. Yang kedua, hari Arafah juga yang ada dalam 1 sampai 10 Zulhijjah, hari yang dilipat gandakan keampunan Allah sampai puasa 1 hari sahaja diampunkan 2 tahun. 1 tahun sebelum, 1 tahun selepas. Mana dalilnya? Siyamu yaumin Arafah. Ahtasibu ala Allah an yukaffira sanatan allati qablahu wa sanatan allati ba'dahu. Kata Nabi, puasa pada hari Arafah yang ada dalam 1 sampai 10, salah seharinya 9, aku berharap kepada Allah agar menghapuskan dosa 1 tahun sebelum, 1 tahun selepas. Apa maknanya? Kenapa Zulhijjah ni besar? Dengan puasa sehari saja. Pada Arafah yang ada antara 1 sampai 10 Zulhijjah, pada 9 Zulhijjah, dosa tahun lepas Allah padam. Kalau lepas raya haji ni mati kita, dosa kita yang tahun depan juga telah pun didelete. Mana dalil Quran bahawa dosa ni boleh dipadamkan? Di dalam buku catatan dosa banyak. Dulu tak pakai tudung. Dulu tak semayang. Dulu mungkin pernah minum arak. Dulu mungkin pernah terlibat dengan pelbagai kejahatan, dosa besar, dosa kecil. Ada dalil tak Allah boleh padam? Ada. Rabbana faghfir lana zunubana wa kaffir anna sayyiatina wa tawaffana ma'al abrar. Wahai Tuhan kami, ampunkanlah segala dosa-dosa kami. Faghfir lana wa kaffir anna sayyiatina. Tolong padamkan segala catatan buruk di dalam buku catatan amal kami. Itu dalil Allah bagi tahu dalam Quran bahawa catatan dosa lepas boleh padam dengan minta ampun kepada Allah. Dalam 1 sampai 10 Zulhijjah, apa yang nak minta? Hanya puasa pada hari 9 Zulhijjah. Maka yang tu sudah diampun dosa tahun lepas. Dosa akan datang tahun 2026. Kalau kita mati 2026, seolah-olah dah tak ada dosa. Apa arti kalau dah diampun? Maka mudah-mudahan syurga Allah sedang menanti kita. Begitulah besarnya. Jadi saya cadang, jangan terlepas 9 Zulhijjah. Jangan terlepas pesan pada anak, pesan pada suami, pesan pada isteri, pesan adik-beradik. Jangan sampai hari Jumaat sebelum hari raya nanti, kita tidak berpuasa sunat.
sehari saja. Tak mampu nak puasa sunat. Mulai besok sampai 9 Zulhijjah. Disunatkan dalil daripada hadis sahih. Memang disunatkan. Every 1 sampai 9. 10 haram. Hari raya. Boleh puasa tiap-tiap hari. Mana dalil lagi kita tengok. Dan lain-lainnya kata Nabi SAW yang boleh mengampunkan dosa dalam 1 Zulhijjah. Kata Nabi, fa'aksiru fihinna minat tahlil wa takbir wa tahmid. Kata Nabi, apabila datangnya bulan-bulan Zulhijjah, 1 sampai 10 Zulhijjah, mulai malam ni, apa yang kamu nak kena banyak buat, kata Nabi, perbanyakkanlah subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Kalau tengok hadis lain, zikir ini dipanggil zikir yang paling dicintai oleh Allah. Tanyalah tok wali mana pun, siapa nak jadi kekasih Allah, maka perbanyakkan zikir subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Kata Nabi, fa'aksiru fihinna minat tahlil wat takbir wat tahmid. Nabi kata perbanyakkan bila datang 1 Zulhijjah sampai kepada 10 Zulhijjah. Itulah dipanggil walayalin ashr. Kalau kita tak ada kelas macam ni, kita dah berasa special raya haji kot. Tak berasa besok 1 hari bulan Zulhijjah, perbanyakkan kat mana-mana, kat pejabat, kat rumah, kawan-kawan kita yang bekerja SKB, mungkin naik motor, on the way nak balik, selalu nyanyi. Lagu intim lah, kasih kekasih. Kemudian lagu lain, besok tukar sekejap, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar, kerana dia kalimah paling dicintai. Kata Nabi, dosa-dosa daripada hadis lain, dosa-dosa daripada tubuh badan dengan kalimah itu akan gugur seperti daun-daun kering yang berguguran daripada pokok. Waktu duduk di Madinah, Nabi pegang sebatang pohon, Nabi goncang. Bila Nabi buat macam daun-daun kering jatuh, lalu kata Nabi, wahai sahabatku, kamu mahu tak dosa-dosa kamu berguguran daripada tubuh seperti daun-daun kering ini yang turun, yang jatuh bila aku goncangkan pohon ini? Lalu kata sahabat, ajarkan kami ya Rasulullah. Lalu kata Nabi, perbanyakkanlah membaca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar, yang dipanggil kalimah baqiyatus salihat. Apatah lagi hadis ini riwayat Imam Ahmad nombor 6154, perbanyakkanlah. Hari-hari pun Nabi suruh banyak, tapi bila datang pada 1 Zulhijjah sampai 10 Zulhijjah, fa'aksiru fihinna minat tahlil wat takbir wat tahmid, perbanyakkanlah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi saya nak cadang pada saya, mulianya sebab Allah nak ampun dosa. Tengok hadis lain lagi, tak larat nak syarah pasal kelebihan ini. Tengok hadis lain lagi, kata Nabi, ketika Abu Hurairah sedang menanam sebatang pohon tamar, Nabi datang belakang dia. Nabi tanya dia, ya Abu Hurairah, kamu sedang buat apa? Dia kata, ya Rasulullah, aku sedang menanam sebatang tamar daripada benih yang terbaik. Lalu kata Nabi, wahai Abu Hurairah, maukah kamu aku tunjukkan satu amal yang lebih baik daripada apa yang awak buat sekarang? Awak duk tanam satu batang tamar, benihnya daripada benih terbaik. Lalu kata Abu Hurairah, ajarkan aku ya Rasulullah. Kata Nabi, sebutlah olehmu banyak-banyak dalam hidup kamu subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Automatik habis kamu baca macam tu, kata Nabi, akan tumbuh di dalam syurga 4 pohon mengikut bilangan kalimah dalam zikir itu. Kalau sehari kita baca 100, mana kita tanam 400 pohon. Kemudian, kalau sebulan, 400 kali 30, 12,000 ke?
12,000 batang. Kalau setahun, kali dengan 12. Kalau 10 tahun, kalau 20 tahun, sekarang tak nampak. Tapi nanti menyesal. Katalah kita boleh masuk syurga. Katalah contoh, saya masuk syurga, Kak Nes masuk syurga, Dr. Said masuk syurga, Puan Haja Katika masuk syurga, Puan Azra masuk syurga. Saya pun nanti contoh, mungkin malaikat kata, ini tempat awak, macam kita check in hotel lah. Tapi kata malaikat, nah, ini kunci ladang. Semua ni atau berapa juta ekar ni awak punya pokok buah. Agak-agak kaya dah. Kalau tamar ada setengah ulama kata tamar. Tapi yang specialnya, pokok itu tak payah tanam, tak payah siram, tak payah racun, tak payah baja, tak payah tengok, tak payah peduli, tak payah jaga rumput, tak payah. Sudah ready berbuah. Semua pokok. Ambil satu tandan, tumbuh 30 tandan. Ambil 30 tandan, tumbuh 2,000 tandan. Sampai bila-bila. Tak kegila kayanya. Itu bab-bab. Maka sebab itulah saya nak cadang pada diri saya dan semua. Dan kata Imam Syafi'i, sekali sebut subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar, satu titik hitam dalam hati automatik akan dibuang. Kalau sebut banyak-banyak macam besok Nabi sebut dalam hadis yang sahih, perbanyaklah, fa'aksiru, perbanyakkan. Saya nak cadanglah bagi yang ahli-ahli zikir, mulai besok sampai hari raya haji 1,000 kali. Subhanallah, mati dah Ustaz, kata dia kan. Mati terus kan. Tak mati, belum subuh 100. Lepas subuh nak sampai zuhur 100. Belum zuhur 100. Lepas zuhur nak sampai asar 100. Belum asar 100. Lepas asar nak sampai maghrib 100. Kalau setiap waktu semayang 200, 100 kali ini tidak lebih 6 minit setengah. Kalau slow-slow 7 minit. Habis 100. Tapi satu titik hitam dicuci, hati akan jernih. Pohon dapat tak? Dapat. Ampun dosa? Dapat. Ketika Isra' wal Mi'raj, Nabi naik ke langit. Sampai di Arash, Nabi melihat makhluk ciptaan Allah yang paling berat di atas muka bumi, namanya Arash. Dipikul oleh para malaikat-malaikat yang setia sampai kiamat nanti, benda paling berat. Nak tahu berat tak berat? Petang ni habis kuliah ni, akak tolong angkat kereta kancil seorang, lepas tak? Itu belum suruh angkat lagi bangunan KLCC. Belum lagi suruh angkat bumi. Belum suruh angkat planet Zuhal, planet Marikh, planet Mushtari, kemudian planet Pluto, bintang-bintang yang jauh juta kali lebih berat daripada bumi. Arash tak tahu berapa ratus juta kali lebih berat daripada bumi. Malaikat dok tanggung. Tapi Nabi mendengar kalimah zikir para malaikat, membacanya subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Makin lama aras tu makin ringan, makin ringan, makin ringan, makin ringan. Ulama-ulama bagi rahsia, kalau dada kita berat dengan masalah, ni geng-geng usahawan kita ni ramai, kan? Kenapa saya jatuh bulan ni? Contoh, bacalah subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu banyak-banyak. Dia akan jadi ringan rasa hati. Banyak masalah sakit. Mungkin harta tak ada duit, hutang banyak, masalah rumah tangga, bergaduh dengan laki, bergaduh dengan tok besan, bergaduh saja. Hati tak tenteram, kita difitnah. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Bila masuk Zulhijjah lagi banyak kan. Sebab gambaran Arash jadi ringan, hati kita yang berat dengan masalah akan diringankan. Sebab itulah ketika mana Fatimah datang mengadu pada Nabi. Fatimah ni kahwin dengan Sayyidina Ali. Lalu kata Fatimah, ya Rasulullah, saya ini tak ada harta, Sayyidina Ali duit pun tak ada. Maka kata Nabi,
Nabi senyum saja. Ya Fatimah, kamu balik baca banyak-banyak subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Jadi muslim muslimat akhirnya lega hati Fatimah. Walaupun duit tetap tak banyak, tapi dia rasa kenikmatan, kemanisan di sebalik ujian yang Tuhan bagi, diringankan dengan kalimah itu. Hadis sahih. Jadi bila masuk 1 Zulhijjah, mulianya dia untuk diampunkan dosa, kata Nabi, fa'aksiru fihinna minat tahlil wat takbir wat tahmid. Perbanyaklah kamu ucapan tahlil, tahmid, takbir. Baik, akhir sekali dah panjang lagi Kak Aneh. Boleh buat 3 sesi Zulhijjah ni sampai Zulhijjah tahun depan. Baik. Mana dalil yang mengatakan Nabi perintahkan kita puasa sunat 1 sampai 9, hari apa-apa pun silalah. Kerana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yasumu 9 Zulhijjah wa yauma Ashura wa 3 ayyamin min kulli syahr. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sendiri berpuasa pada 9 hari Zulhijjah non-stop. Besok sampai Zulhijjah, 9 Zulhijjah. Dan Nabi juga berpuasa pada hari Ashura, 10 hari bulan Muharram, dan wasalasata ayyamin min kulli syahrin. Dan pada setiap bulan Nabi berpuasa 3 hari yang dipanggil hari-hari Yaumul Bid, hari putih. 13, 14, 15. Jadi ini dalil sahih. Riwayat daripada Imam Abu Daud, nombornya 2437. Saya sebut nombor-nombor hadis agar saya bimbang ada orang kata mana dalilnya. Zaman sekarang dia tanya dalil. Itu dalilnya sahih. Hadis sahih dalam Sunan Abu Daud. Kalau kita dengar kitab-kitab sunan ni, maka kitab sunan hadis ini kitab yang banyak membincangkan masalah fiqh. Masalah fiqh. Jadi Sunan Abu Daud, Sunan Tirmizi dan pelbagai lagi. Ini dalil memang Nabi sendiri puasa. Bila masuk Zulhijjah sampai 9 Zulhijjah, kemuncaknya hari Arafah. 10 tak boleh puasa. Dan Nabi puasa pada hari 10 Ashura. Nabi juga berpuasa pada 3 hari. Habis tu Ustaz, macam mana dengan bulan Zulhijjah ni? Hari putih 13 masih raya korban. 14, 15 baru saya boleh puasa putih. Maka jawapan ulama, hari Zulhijjah, special hari putih, hanya 2 hari saja. 14 dan 15. Dan disunatkan, kalau nak tambah jadi 3, disunatkan pada 16 Zulhijjah. 13, 14, 15. 13 hari tasyrik, haram puasa. Jadi bulan lain 3 hari. 1 hari berpuasa dalam hadis lain, Allah bebaskan neraka 70 tahun perjalanan. 70 tahun perjalanan. Jadi cuba bayang 9 hari. Kena pula dilipat gandakan sampai 700 kali ganda lebih besar pada puasa sunat-sunat lain. Baik, cuma saya nak fahamkan, puasa itu tetap sunat. Bila bertembung antara, contohlah besok, besok atau lusa hari Ahad, ada kenduri. Nak puasa, nak kenduri. Nak puasa, nak kenduri. Tak puasa, sayang. Takut tahun depan, Zulhijjah datang, kita dah tak ada. Pergi kenduri, tak pergi, berdosa juga. Antara 2, puasa sunat dengan kenduri, mana lebih wajib? Menghadiri jemputan kenduri adalah wajib. Puasa ini walaupun besar, tapi tetap sunat. Maka diharuskan orang yang menerima jemputan kenduri, dengan dia berpuasa sunat Zulhijjah ini, dia dibenarkan berbuka, meraihkan kenduri lebih besar pahala daripada puasa sunat. Tetapi amalan-amalan para sahabat, mereka tetap berpuasa, tetapi mereka bagi tahu pada kawan-kawan yang kenduri, saya mohon pada awak, saya terus nak puasa, saya datang kenduri awak,
saya raikan, cuma saya tak makan. Agar tuan rumah tak kecil hati. Kalau saya tambah sikit. Minta maaf kak, saya puasa sunat hari ni. Saya datang ke duri akak, kita bagi duit dia sikit. Tapi akak jangan lupa, tolong tapau untuk saya. Sekian, terima kasih. Barulah betul. Dia puasa, dia berbungkus, selamat kita kan. Jadi muslim-muslimat, baik. Habis tu kalau tuan rumah kecil hati, berbuka lebih baik. Lebih besar pahala. Ini dia panggil aulawiyat agama. Saya bagi contoh mudah. Ibu-ibu bangun pagi, pukul 4 pagi nak semayang tahajud. Semayang tahajud ni sunat ke wajib? Sampai kiamat sunat. Tiba-tiba pukul 4 bangun telah, laki nak peluk lah dah. Waktu lain tak nak dipeluknya, pukul 4 telah nak peluk. Asal pukul 4 nak peluk, asal pukul 4 nak peluk. Janganlah semayang saya nak peluk awak, kalau awak tak itu saya tak boleh tidur lah. Laki peluk lebih besar ke semayang tahajud besar? Agak-agaknya. Jawapannya, mentaati suami jauh lebih besar pahala daripada tahajud. Sebab suami inginkan dia waktu tu, ataupun nak peluk saja, mentaati suami dalam perkara yang tidak bercanggah agama, apatah lagi sunat, lebih besar pahala. Alhamdulillah Ustaz, ada hujah untuk pagi esok tak bangun tahajud, untuk berpeluk saja kan. Jadi muslimin muslimat yang dimuliakan oleh Allah SWT, begitulah besarnya. Jadi apa yang nak buat? Apa yang kita nak buat? Panjang lagi. Panjang lagi. Apa lagi yang terjadi dalam tu hari nahar korban? Kenapa? Kata Imam Ibn Rajab Al-Hambali, seorang ahli hadis. Kenapa dipanggil awal 10 Zulhijjah ini lebih besar daripada Ramadan? Kerana semua ibadah yang Allah perintah ada di dalam 1 sampai 10 Zulhijjah. Bulan Ramadan boleh puasa, boleh qiyamul lail, boleh tilawah Quran, boleh sedekah. 1 Zulhijjah boleh tilawah, boleh baca Quran, boleh sedekah, boleh puasa. Tapi Ramadan tidak ada ibadah haji. Ramadan tak ada tawaf haji. Ramadan tak ada wang korban. Maka di sini ada korban, ada tawaf, ada sa'i, ada haji, ada wukuf. Dalam Ramadan tak ada wukuf. Akak-akak pergi Ramadan ke Mekah pun boleh pergi tawaf tapi tak boleh wukuf. Boleh pergi Arafah saja. Maka sebab tu kata ulama, begitulah mulianya semua ibadah dalam Quran ada antara satu kemuncaknya hari korban pada 10 hari bulan Zulhijjah. Sebab itulah Allah bersumpah walayalin ashr. Jadi apa nak buat? Buatlah semua ibadah. Jaga semayang 5 waktu. Mulai besok sedekahlah tiap-tiap hari. Biasa sedekah RM10. Besok 10 hari saja. Yang nak sedekah lebih sikit. Puasa sunat kalau mampu. Yang 3, tilawahlah Quran setiap hari. Terutama takut tahun depan 1 Zulhijjah sampai 10 masih datang, kita sudah tidak ada di dunia. Ambil kesempatan, kalau dia menjadi Zulhijjah terakhir pada tahun ini, agar dicatat sebagai orang yang telah beribadah selamat dunia dan akhirat. Baik.